Lights, camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Amanda Sofia dan saya Suri Tihani. Pada hari ini, SMK Tua Perak mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah. Alhamdulillah, majlis ini diadakan bertujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama menyaksikan sambutan Maulid Rasul pada hari ini. Dia besarkan tu. Sok-sok tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Nur Amanda Sofia dengan Encik Syafi'i. Apa khabar Encik Syafi'i? Saya baik-baik saja. Baiklah. Kan? Apakah pengisian utama majlis yang diadakan pada tahun ini? Semula. Apakah pengisian utama majlis yang diadakan pada tahun ini? Kita sambutan pada tahun ini kita lebihkan kepada ceramah Maulid Rasul daripada ustaz jemputan kita, dan kita ada marakan, kita ada selingan kasidah dan salawat ramai-ramai lah budak-budak pelajar kita. Baiklah. Bolehkah cikgu kongsikan apakah tujuan utama Majlis Maulidur Rasul diadakan di sekolah kita pada hari ini? Objektifnya adalah untuk kita sama-sama pelajar sekolah ini dan seluruh warga sekolah menghayati sirah Rasulullah dan adab pekerti Rasulullah, dan kita cuba nak terapkan sifat-sifat baik Rasulullah supaya pelajar-pelajar kita ikut contoh Rasulullah menjadi seorang mukmin dan mukminah yang baik. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Syafi'i atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Jadi kawan-kawan, marilah kita sama-sama cuba ikut teladan Rasulullah. InsyaAllah hidup kita lebih diberkati oleh Allah SWT. Sekian saja wawancara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Apakah contoh keberkatan Maulid Rasul? Soalan kebat tu. Okey, keberkatan Maulidur Rasul. Yang pertama kita kena tahu tujuan dia. Okey, tujuan dia macam contoh yang pertama, tujuan dia untuk memperingati pada tarikh lahir junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua untuk menunjukkan agar kita tak lupa benda tu. Selain daripada tu, ia juga menunjukkan perpaduan kita sebagai umat Islam lah. Ya, di mana kita boleh berkumpul pada satu-satu masa untuk menjayakan sesuatu program. Itu je lah keberkatannya.
Okay. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Silakan, terima kasih. Dalam pandangan cikgu, apakah nilai yang paling penting perlu diteladani oleh para pelajar daripada Rasulullah SAW? Okey, bagi cikgu lah kan. Okey, sebagai seorang pelajar, bagus awak contohi peribadi Rasulullah ni. Antaranya awak kena jujur. Jujur ni macam cikgu bagi tugasan, awak kena jujur lah buat. Okey, contoh dalam periksa, awak kena jujur. Lagi kena amanah. Okey, kalau dibagi tugasan pun kena buat. Okey, lagi satu berdisiplin. Rasulullah pun sangat berdisiplin melakukan ibadah kan. Okey, jadi pelajar ni kena berdisiplin, datang sekolah, datang awal dan sebagainya. Okey. Baiklah, terima kasih cikgu atas kata-kata dan semoga akhir sekali cikgu doakan semoga semua pelajar berjaya dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Nur Amanda Sofia. Bersama dengan Muhammad Amal Kasha. Okey. Apa khabar Amal Kasha? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Apakah yang awak faham tentang Maulidur Rasul? Okey, yang saya faham tentang Maulidur Rasul ni, kita kena menghargailah jasa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang dah memperjuangkan agama Islam daripada negara Mekah, daripada negara yang kecil sampai ke negara yang besar lah, sampai seluruh dunia lah. Kongsikan satu pesanan untuk kawan-kawan sepenuh Maulidur Rasul pada hari ini. Kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sekian saja wawancara kita pada hari ini. Saya Nur Amanda Sofia dan saya Suriti Hani melaporkan untuk TVPSS Semarang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.